Sebuah rakaman tular memperlihatkan seorang lelaki yang dipercayai terlibat dalam kejadian kecurian di sebuah pasaraya. Berdasarkan maklumat yang diterima, lelaki berkenaan disyaki telah mencuri sepasang cermin mata dari premis berkenaan. Kejadian ini dilaporkan berlaku di Melawati Mall, Kuala Lumpur dan kejadian tersebut dipercayai disedari oleh pihak tertentu dan bertindak pantas. Beberapa orang awam telah berjaya menahan lelaki terbabit sebelum pihak berkuasa dimaklumkan. Dalam video berdurasi pendek itu, kelihatan suasana agak tegang ketika orang awam mengawal keadaan sambil menunggu tindakan lanjut. Difahamkan, tiada sebarang kecederaan dilaporkan berlaku ketika proses penahanan tersebut. Sehingga kini, belum ada sebarang kenyataan rasmi daripada pihak berkuasa atau pasaraya berkenaan berhubung kejadian itu. Ni betul. Dia dua mencuri tapi saya dapat alamat satu. Sikit kau tu nak atas tengkuk kau. Kau memang Sikit kau nak. Kau tak ada bapak siapa tanya. Kawan kau seorang lagi bertangkap kan? Lepas, kau kena lepas. Kawan kau seorang lagi bertangkap kan? Kau jangan nak tipu. Demi Allah. Kau jangan nak tipu. Kawan kau pun belum lagi. Dua kali mencuri. Demi Allah. Kau jangan nak tipu. Pecah kau ni. Aku menggigil. Saya menggigil, Mak. Apa dulu? Bukan nanti ikut polisi. Duduk sini, Kak. Orang tu. Ikut polis saya. Kau jangan nak